Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Selasa 7 hari bulan Januari 2025 Masehi bersama dengan 7 Rejab 1446 Hijrah. Hari ini Selasa. Malam tadi saya ada keluar pergi ke kedai bakery seperti biasalah, ada minum malam-malam, makan. Oh, dah saya pergi dulu tak ingat. Dia makan malam dulu kedai Kak Anik tu. Makan sup duduk sana. Sup gula ada. Ada. Saka. Makan sup gula. Lepas tu mari Kak Anik balik mula. Singgah kedai mana? Singgah kedai bakery seperti biasalah, minum malam. Lepas tu balik pada pukul 11:40 malam. Tidur 12.30, bangun pula dari pukul 6:50 pagi. Bangun mandi semai subuh, kemudian terus pergi ke kedah, tak ada lah hari ni. Akan sarapan sana, lepas tu singgah kedai bakery pula, minum pagi pula. Lepas tu pukul 8:10 tu barulah pergi ke tempat kerja. Lepas tu selesai lepas tu sampai suku. Lepas tu kejap hari ni sambung mari lah. Alhamdulillah hari ni siap. Saya gagal seming tu. Hari ni siap bahagian ngikat batu saja. Siap clear belakang dah. Tinggal lubang-lubang antara tiang tu. Untuk esok lah, insyaAllah lah akan buat esok. Saya dengan ibu akan buat esok lah. Esok gaul konkrit lah. Capung batu besi-besi tu, tarik belakang kerak. Esok kerak besi lah esok. Kerak besi dengan kerak besi dengan buat papai tu lah untuk buat pakuk-pakuk lubang tiang tu. Atau tiang tu kan nak sambung tinggi tiang tu. Dia nak sambung tiang lah esok kerja. Lepas tu barang tak ada siapa lagi tu. Lepas tu tadi balik dalam pukul 3. Pukul 3 tak? Tepat pukul 3 balik. Singgah kedai Mak Su kejap. Makan sup makan nasi sup penting. Lepas sudah makan tu dalam 3:30 tu barulah saya tolak balik. Balik tu kak. Mandi, semaya asar. 3:40 semaya mandi semaya Zuhur pada 3:40. Lepas tu saat ni dalam pukul apa? Berapa ni? Pukul 20 saat ni semaya asar. Lepas tu duduk main Facebook apa relax tu. Pukul 6:30 saat ni barulah 5:30 ada. 5:20 saat ni semaya asar. Lepas tu 5:30 terus buat video ni. Dah tak pun ni lagi je lah. Sekarang ni baru 5:42. Okey. Saya rasa sekadar itu saja jawapan. Tak ingat lagi ni. Masa malam ada pikir baju. So, sampai pesakar. Tahu tengok lagi nak pergi kedok. Ini memang tak pergi lah pikir baju. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.